Bila kita sebut pasal Empayar Uthmaniyah, kita cakap pasal satu kuasa gergasi yang bertahan selama 600 tahun. Tapi, macam mana ia boleh jatuh? Percayalah, kejatuhannya ni bukan sekadar cerita lama tau. Ia penuh dengan kisah pasal kuasa, kelemahan dan pengkhianatan yang sebenarnya masih relevan sampai sekarang. Jom, kita selami sama-sama macam mana empayar yang hebat ni boleh berakhir. Kebanyakan orang bila fikir pasal kejatuhan Uthmaniyah, diorang bayangkan macam satu letupan besar. Boom, tiba-tiba hancur. Tapi, realitinya tak macam tu langsung. Ia lebih kepada satu kematian yang perlahan dan sangat menyakitkan. Bukan meletup, tapi macam lilin yang makin lama makin malap apinya dan proses ni ambil masa beratus-ratus tahun. Malah kan, nak tunjukkan betapa teruknya keadaan masa tu, masuk je abad ke-19, empayar ni dapat gelaran Orang Sakit Eropah. Gelaran tu memang deep. Bayangkan, kuasa yang dulu gegarkan satu dunia, sekarang ni dah tenat, lemah dan cuma tunggu masa je untuk dimakan atau dibahagi-bahagikan oleh kuasa Eropah yang lain. Okey, masuk kita ke bahagian 1, report dari dalam. Sebelum ada serangan dari luar, masalah paling besar sebenarnya datang dari dalaman empayar itu sendiri. Umpama pokok yang nampak teguh tapi akarnya dah mula reput. Jom kita tengok apa puncanya. Baiklah, salah satu barah utama dia adalah sistem pewarisan takhta yang agak unik. Ia dipanggil sistem kafas atau sangkar. Niat asalnya baik tau. Tujuannya nak elakkan perang saudara antara putera-putera sultan berebut takhta. Tapi, kesan dia, aduhai, memang teruk. Apa yang jadi ialah, putera-putera ni dikurung dalam istana. Langsung tak boleh keluar, terasing dari dunia luar. Jadi, apa akibatnya? Cuba bayangkan. Putera-putera ni hidup dalam kemewahan, semua benda ada. Tapi langsung tak ada pengalaman nak tadbir negara, nak pimpin orang. Kosong. Jadi bila tiba giliran diorang naik tahta, jadilah sultan yang lemah, naif, senang sangat kena cucuk hidung. Dan yang paling ironik, ini berlaku waktu empayar betul-betul perlukan pemimpin yang paling kuat. Bila pemimpin ke atas dah lemas, ia macam buka pintu untuk masalah-masalah lain pula. Contohnya, pasukan Janisari. Dulu, mereka ni tentera elit yang paling digeruni, tulang belakang Uthmaniyah. Tapi sekarang, dah jadi korup, diorang lebih sibuk main politik, buat bisnes, daripada nak pergi perang. Malah, diorang ni dah jadi begitu berkuasa sampai boleh gulingkan sultan kalau tak suka. Seterusnya, bahagian 2, serangan luar. Okey, masa Uthmaniyah tengah tenat kat dalam, dunia kat luar pula tengah berubah dengan sangat pantas. Dan tekanan dari kuasa-kuasa asing dah mula terasa. Makin lama makin kuat. Puncanya, revolusi perindustrian di Eropah. Ia ubah segala-galanya. Tiba-tiba, kuasa Eropah ada meriam yang jauh lebih canggih. Kapal perang yang macam raksasa. Taktik perang pun baru. Empayar Uthmaniyah? Diorang mula ketinggalan dari segi teknologi. Dan jurang ni bukan makin kecil, tapi makin besar setiap hari. Akibatnya, Uthmaniyah mula kalah dan kalah lagi dan kalah lagi. Selama beratus-ratus tahun, setiap perang besar macam sedut sikit demi sikit kekuatan empayar. Tapi kan tak ada musuh yang lebih gigih dari Rusia. Peperangan yang tak henti-henti dengan Rusia ni ibarat pisau yang perlahan-lahan menghiris wilayah Uthmaniyah. Sikit-sikit, tapi tak pernah berhenti. Terutamanya kat kawasan Balkan dan Laut Hitam. Dan kesan dia, ini yang betul-betul menyakitkan. Perjanjian Kuchik Kainarja tahun 1774 tu, ia bukan setakat buat Uthmaniyah hilang tanah. Tak. Lagi teruk, ia bagi Rusia lesen untuk masuk campur dalam urusan orang Kristian dalam empayar. Cuba bayangkan, maruah sebuah empayar gergasi jatuh teruk bila musuh ketat boleh sibuk-sibuk hal dalaman negara. Memalukan kan? Kita masuk bahagian 3, perjudian akhir dan pengkhianatan. Bila dah terdesak sangat, lemah kat dalam, kena tekan dari luar, empayar ni buat satu langkah terakhir. Satu langkah yang penuh dengan risiko dan juga pengkhianatan. Masuk awal abad ke-20, muncul satu kumpulan baru. Nama diorang Turki Muda. Falsafah diorang ni simple je. Nasionalisme sekular ikut acuan barat. Bagi diorang, punca Uthmaniyah ni mundur adalah sistem khilafah dan pengaruh agama. Jadi, apa diorang nak buat? Diorang nak rombak Uthmaniyah habis-habisan, jadikan ia macam negara Eropah. Dan pada tahun 1908, diorang berjaya. Diorang rampas kuasa, gulingkan Sultan Abdul Hamid II dan lepas tu, diorang buat satu keputusan yang memang memakan diri. Apa dia? Diorang heret Empayar Uthmaniyah masuk Perang Dunia Pertama, sokong pihak Jerman. Sumber kita sebut ini sebagai satu perjudian yang sangat bodoh yang akhirnya jadi punca kehancuran total.
Soalan dia sekarang, masa askar-askar Uthmaniyah tengah berjuang mati-matian kat medan perang, apa agaknya yang musuh dorang, pihak bersekutu, tengah rancang secara rahsia kat belakang tabir? Inilah dia pengkhianatan pertama. Britain dan Perancis senyap-senyap dah buat perjanjian. Nama dia Perjanjian Sykes-Picot. Diorang dah setuju nak potong-potong wilayah Uthmaniyah kat Timur Tengah tu. Macam potong kek. Syria untuk Perancis, Iraq dan Palestin untuk Britain. Semuanya dah siap bahagi. Tapi pengkhianatan tu tak berhenti kat situ je. Tak, pada masa yang sama, Britain ni janji macam-macam pada orang Arab. Diorang buat satu lagi janji. Melalui deklarasi Balfour, diorang janji nak sokong penubuhan tanah air untuk orang Yahudi kat mana? Kat Palestin. Nampak tak masalah dia? Dua janji yang berbeza untuk tanah yang sama. Baiklah, kita ke bahagian 4. Akhir sebuah era. Dengan kekalahan dalam perang dan pengkhianatan berlapis-lapis ni, maka berakhirlah riwayat sebuah empayar agung yang dah wujud selama 600 tahun. Daripada abu kehancuran dan kekacauan lepas perang, muncul seorang tokoh yang sangat penting, Mustafa Kemal Atatürk. Dialah yang pimpin satu gerakan nasionalis dan berjaya selamatkan saki-baki wilayah Turki daripada kena telan habis dengan kuasa bersekutu. Tapi kemenangan ni datang dengan harga yang sangat besar. Ia datang dengan satu perubahan yang sangat-sangat radikal. Dan ada satu tahun yang kita semua kena ingat, tahun 1924. Sebab apa tahun ini penting? Sebab pada tahun inilah Atatürk secara rasminya menghapuskan sistem khilafah Islam. Bayangkan, satu institusi yang dah wujud lebih 1000 tahun, tiba-tiba lenyap. Menurut sumber yang kita kaji, tindakan ini ibarat merobek jantung umat Islam di seluruh dunia. Perubahan dia memang drastik. Cuba tengok ni. Turki jadi republik sekular. Tulisan Arab diharamkan, ganti dengan tulisan Rumi. Sekolah-sekolah agama, semua kena tutup. Sampai ke tahap laungan azan pun diwajibkan dalam bahasa Turki, bukan lagi bahasa Arab. Satu transformasi total. Dan sekarang, bahagian 5, pengajaran dari sejarah. Jadi, lepas kita tengok semua ni, jatuh, bangun dan hancurnya empayar agung ni, apa sebenarnya pengajaran atau amaran yang boleh kita ambil? Rumusan daripada sumber kita ni bagi saya sangat mendalam. Ia cakap sebuah empayar akan jatuh bila, pertama, amanah kepimpinan dikhianati. Kedua, perpaduan rakyat dipecah belahkan oleh ideologi asing. Dan ketiga, kedaulatan agama digadaikan demi kepentingan duniawi yang sementara. 3 perkara ni, inilah intipati dia. Ini semua membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Kejatuhan sebuah kuasa yang begitu besar macam Uthmaniyah ni, apa yang ia ajar kita hari ini? Tentang apa sebenarnya asas yang diperlukan untuk bina sebuah tamadun yang betul-betul boleh bertahan lama? Satu soalan yang menarik untuk kita renungkan.